Hari tu nampak orang makan sambal udang jadi teringin dah pula. Kebetulan kat rumah pula ada udang, so apa lagi, kita masak je le. Makan dengan nasi panas dengan telur mata, simple je. Tapi kalau dah lapar, semua jadi lain macam sedap dia. Okeylah, jom kita start. Udang ni kita akan goreng dulu separuh masak. Bubur kunyit serta garam. Goreng dan toskan, letak di tepi dulu bagi sejuk. Udang ni bila kita goreng, rasa dia akan lebih keras and kenyal-kenyal macam tu. Lagi terasa lah rasa udang dia tu. Okey, langkah seterusnya untuk masak sambal pula. Untuk sambal pula, nak gunakan cili giling 6 dalam 1 yang dah komplit macam dalam gambar ni. Dalam tu dia dah ada bawang merah, bawang putih, belacan, gula, ada cili. So dah komplit lah. Cumanya Nur cuma tambahkan irisan bawang besar dalam anggaran separuh biji saiz besar macam tu. Guna minyak yang sama, goreng udang tadi, tumis bawang hingga naik bau. Masukkan 2 sudu cili giling, tumis hingga sedikit garing. Kemudian tambahkan air dan biarkan hingga pecah minyak. Pastikan api sederhana besar saja. Bila dah pecah minyak, korang akan nampak ada satu layer minyak kat bahagian atas macam ni. Tambahkan 2 sudu sos tiram, 1 sudu sos cili dan kacau hingga sebati tumisan. Masukkan garam, gula, sedikit perahan limau dan juga serbuk perasa secukup rasa. Bagi rasa tu balance. Nur tambahkan sedikit air, nak bagi macam berkuah sikit lah. Kalau tak dia macam kering kan. Last sekali masukkan udang yang kita dah goreng tadi. Biarkan sekejap bagi sambal tu mesra sikit dengan udang tu. Kacau-kacau-kacau dan boleh tutup api. Siap untuk dihidang. Kalau korang ada daun sup, bolehlah hiris-hiris dan tabur atas udang tu bagi cantik-cantik sikit. Portion ni boleh makan untuk 2-3 orang makan tau. Gorengkan telur mata dan makan dengan ulaman. By the way, kalau korang nak gantikan dengan ayam pun boleh. Cara dia masih sama. Okeylah, itu je. Selamat mencuba dan